Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tanya beberapa soalan. Apa aktiviti yang menarik yang awak suka daripada camp ni? Api dalam gelita, sambung barang, guna barang tak ada, dan main kepekat tanpa lepas tangan. Okey, apa yang awak rasa awak dapat daripada api dalam gelita? Dapat cara menghormati ibu bapa, menghargai ibu bapa yang Allah berikan kepada kita. Baik. Okey. Apa nasihat awak kepada kawan-kawan awak? Nasihat saya kepada kawan-kawan semua ialah sentiasa menghargai masa, menghormati ibu bapa dan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okay. Sekian, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak tanya beberapa soalan. Okay. Apa yang awak dapat daripada camp ni? Saya rasa happy sebab Fast 1, Sewan dengan Fast ID buat banyak aktiviti yang menarik. Apa aktiviti yang awak rasa suka daripada camp ni? Kita buat sambung-sambung barang dengan barang yang kita ada dekat badan. Selain itu kita mainkan lekat tanpa lepas tangan. Okey. Apa nasihat awak kepada kawan-kawan awak? Nasihat saya supaya kawan-kawan saya menghargai masa, beradab dan amanah. Okay. Terima kasih. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang awak dapat daripada camp ni? Saya rasa camp ni sangat biar sebab Sewan, Fast Taiwan, ID, Fast 1, banyak berbagai aktiviti yang sangat menarik lah. Lepas tu saya suka camp ni. Siapa aktiviti menarik yang awak suka? Antaranya cari imposter, buat jalan menggunakan apa yang ada di badan, dan juga tahukan pelekat tu. Okey, apa nasihat awak kepada rakan-rakan awak? Nasihat saya kepada rakan-rakan saya selepas camp ni dijalankan, kenalah sentiasa menepati masa, lebih berdisiplin dan beradab. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Fairuz. Ya? Saya nak tanya awak beberapa soalan. Boleh. Apa yang awak dapat daripada camp ni? Saya rasa happy sebab Fast 1, Sewan, Fast ID banyak buat aktiviti, dan buat edit video tadi. Saya rasa memang kalau tahun depan nak mari lagi. Okay, apa aktiviti menarik Aktiviti ni buat melintaskan kereta api menggunakan apa yang ada di badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sarung kain pelekat. Yang ketiga, Fast 1 beli. Kita jadi peniaga. Tiga tu paling best ni. Okey. Apa nasihat awak kepada kawan-kawan awak? Nasihat supaya menjaga adab dengan guru, dengan siapa lah, dan kena jujur dengan cikgu. Kalau cikgu tanya, awak main tak lagi? Kena bayar. Kena jujur. Kita main tak lagi. Kita tak boleh. Kalau kita tak main lagi tapi kita wayak, kita tak main lagi tapi kita wayak main dah. Mari kita dapat dos besar situ. Okey. Sekian, terima kasih. Okey.